Luka bati di pelukan pertiwi. Tanah Paranyira bergerilya dalam romansa syiar masa lampau. Jika langit Nusa Indah sebagai atap penaung cinta, maka Pasak ialah sakral gunung batu. Tumpuan para datuk dan kapitang berjuang membentengi langit pertaruhan nan gemur. Bati silei batu telua di Luisa naufak belu nafuru ni tata ninak. Kelusi tabalean ialah wujud eksistensi raga, sebab jiwa para leluhur masih bersemayam pada bilik tetua di rumah sakral ciptaan Tuhan bernama alam. Sejahtera ialah impian, namun haram jika ditempuh dengan perusakan, sebab sakral perlahan akan ditundukkan oleh ego modernitas berbasis perusakan berdalih kesejahteraan. Eksploitasi ialah cikal bakal kehancuran tatanan kemasyarakatan, sebab kepemilikan hanya slogan berbasis eksistensi kekayaan sebagai wadah kerukan, pembenahan, jangan termakan. Terbengkalai ialah keniscayaan pasca habisnya kekayaan. Apa yang didapat, apa yang diwariskan, hanya air mata penyesalan dengan kekayaan dan sakral yang dimakan kenangan. Sejahtera ialah dongeng abadi bak nyanyian surga tak kesampaian, sebab untung tanpa rugi ialah tabiat selingkuhan bernama kapitalis. Maka musibah terbesar ialah kerusakan tabiat anak cucu bermental materialis. Kesejahteraan tak harus dicampuri benih kerusakan. Kontribusi apa? Bukankah dua korporasi migas beroperasi sebelum kemerdekaan? Jika investasi ialah kontribusi berujung kesejahteraan, mengapa Itawotu Nusa terkategori daerah miskin? Penundukan anak negeri masa kolonial disebabkan pengkhianatan, maka persekongkolan sebagai pintu masuk penjajahan era baru hendak di bumi hanguskan. Biarlah kami hidup dalam naungan ibu kami bernama alam. Jangan pernah disandingkan dengan ketertinggalan pola pikir, sebab prinsip kami, milik kami ialah titipan Tuhan dan haram diperjualbelikan. Hei, perlawanan bambu runcing akan mencatat sejarah bahwa terjadi pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat 2, sekaligus pembiaran terhadap perampasan ulayat hingga diperangi oleh rakyat jelata tanpa senjata. Bila kepentingan demi rupiah dan politik ialah raja, jika harga diri Maluku tak lagi berharga, maka buanglah beta di hutan Sabuai. Biarlah beta terhanyut banjir ke dekapan damai lautan. Jika perjuangan leluhur dan negeri raja sebatas nama, buanglah beta di savana Maravenven. Biarlah beta dipukul senjata bahkan ditembak timah penindasan, agar jiwa beta dapat bersaksi bahwa gugurnya beta disebabkan membela alam titipan Tuhan. Dan jika bati ialah perjuangan terakhir beta, maka biarlah beta ditanam di pelukan Ina atas nama perjuangan rakyat kecil yang harga dirinya dibantai oleh keserakahan.